Terperanjat saya, rupanya ada lagi baju Melayu satu set RM25 je. Yang ni bukan biasa-biasa, siap butang lagi. Baju dah lama sangat dah pakai, dah lusuh pula tu. Tukarlah yang ni sepasang RM25. Bukan setakat baju Melayu je tau, baju kurung perempuan pun ada. Yang ni siapa yang membesar zaman milenium dia tahulah. Memang jadi tempat pilihan keluarga nak shopping raya dekat sini. Bangunan dia 3 tingkat tau, boleh naik eskalator atau naik lift. Kat sini nanti korang naik je atas jangan terperanjat. Kedai dia punya lah banyak baju, macam tokel dia ada kilang kain. Pilihan baju dekat sini sangat banyak. Yang warna viral 2025 pun ada. Kalau yang satu family nak cari one set tu kan, semua ada dekat sini. Baik mak, baik bapak, baik anak perempuan, anak lelaki. Baju raya baby pun ada. Yang lagi membuatkan saya suka, banyak pilihan jenis kain, banyak corak. Senang cerita, banyaklah pilihan, beratus helai baju. Kira kalau satu family datang sini nak cek baju raya, confirm. Dan untuk yang fashion, untuk perempuan-perempuan, Panda Ais dengan My Trend yang memang famous dekat sini. Ada yang baju-baju new collection, yang penting banyak diskaun, harga serendah RM10 pun ada. Menarik sangat pilihan-pilihan baju dia dekat sini. Senang cerita, datang kat sini macam pusing satu mall lah, semua ada. Bukan setakat tu je, baju-baju laki, seluar jeans, stanjak pun ada. Kalau nak songkok pun ada, cari yang sesuai tau. Kopiah ada kan, plekat ada, sejadah ada, kelengkapan nak solat pun ada juga. Nak yang kasut perempuan, kasut laki, semuanya ada. Yang tadi tu belah atas tau, belah bawah dia siap ada jual kuih raya, ada jual balang-balang air tu. Yang mencari tu nak raya kan, bolehlah beli satu. Kat bawah ni juga adalah suajin, baju-baju yang berkualiti macam cetah tu. Satu family tu datang bawa sini, semua boleh dapat. Kan saya cakap tadi, banyak pilihan barang kat sini. Korang boleh datang, keluargaku dekat Bukit Baru. You jangan lupa like dan share.